Kalau nak buat salah tu, tak ada alamat pun minyak boleh sampai. Korang cari pakai niat ke? Macam biasalah. Jom tonton video ni. Di tinggal. Mana? Masuk. Cik, buat apa ni? Run. Kami ni daripada KPDN Teluk Intan. Ambilkan Dik. Alamat pembekal ada, pembeli pun ada. Okey, sekarang ni yang saya tengok alamat penerima ni kosong. Kosong? Astaghfirullahalazim. Yang ada cuma tulis Teluk Intan sahaja. Macam mana awak tahu Teluk Intan tu minyaknya kena hantar kat sini? Ada apa nombor kat sini? Saya korang nombor dia ni. Dia ni siapa? Nombor customer lah. Customer Kosong Tak ada nama alamat penerima ni. Ke hantu raya yang beli? No. Cantik dan bijaksana. Cik kena order minyak diesel. Okey, tanya cik kuantiti yang cik order ni, yang cik tepah ni lebih kurang 11,000 liter tau. Cik ada permit tak? Ada. Ni minyak diesel ni, dia barang kawalan berjadual yang mana untuk memiliki dan menggunakan minyak diesel ni, kita kena ada satu kebenaran daripada pengawal. So minyak diesel ni guna untuk apa sebenarnya? Untuk apa? Untuk jentera? Yang sudah berdozer semua. Berapa lama dah guna ni? Saya sini dalam 8 bulan lagi lebih kurang. Sebab kita pakai kuantiti banyak kan. Cik pun tahu, cik pun sebut kuantiti banyak. So bila banyak tu, kita memang kena ada permit. Okey? Untuk makluman cik apabila kita ditahan bersama dengan barang kawalan tanpa permit, ianya akan menjadi satu kesalahan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Ini minyak penuh dalam ni. Kami akan sita semua minyak ni. Dengan lori-lori ni pun kami akan sita. Hasil perusahaan kita pada hari ni lori ni didapati membawa minyak diesel. Kemudian minyak diesel tersebut akan dipindahkan ke dalam square tank di sana. Okey, yang dipercayai untuk kegunaan pembinaan di kawasan sini. Okay, sekiranya video ni bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk like, komen dan share dan tunggu next video seterusnya. Terima kasih dan Assalamualaikum.